Dalam Al-Quran disebut tentang 8 golongan yang berhak menerima zakat. Allah Ta'ala berfirman, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Mari kita tengok definisi bagi setiap satu daripada golongan tersebut. Yang pertama adalah orang fakir. Mereka yang tidak berharta, tiada mata pencarian atau mempunyai hasil pendapatan yang tidak sampai separuh keperluan asas. Yang seterusnya adalah orang miskin. Mereka yang mempunyai harta tetapi sekadar dapat menampung separuh atau lebih keperluan semasa bagi diri dan tanggungannya. Yang ketiga adalah amil, iaitu pemungut zakat yang ditauliahkan oleh pemerintah. Yang seterusnya adalah mu'allaf, mereka yang baru meluk Islam, yang keislaman yang terumbang-ambing lagi. Yang seterusnya hamba ar-riqab, mereka yang diberi peluang oleh tuannya menebus diri tetapi tiada berkemampuan berbuat demikian. Dan kemudian mereka yang berhutang, ini penanggung hutang yang menepati syarak seperti berhutang untuk kepentingan umum tetapi tidak mampu melunaskannya. Yang seterusnya adalah fisabilillah, mereka yang berjuang, berjihad demi kepentingan menegakkan Islam. Dan yang terakhir adalah ibnus sabil, mereka yang kehabisan belanja untuk meneruskan perjalanan yang bertujuan baik. Mereka ini adalah golongan yang berhak untuk mendapatkan zakat.